Assalamualaikum guys. Hari ni Pak Murad nak masak ayam Karachi Pakistan. Pak Murad masukkan minyak dulu. Apabila minyak ni dah panas kan, Pak Murad masukkan barang dia. Pak Murad masukkan ayam dia. Cara dia dikeluarkan minyak yang lah digoreng. Goreng ayam ni sekarang, barulah kita masukkan barang yang lain-lain. Ni Pak Murad nak masukkan tomato ni pula. Dah masuk tomato ni sekarang, Pak Murad masukkan barang yang lain. Kulit tomato ni, kau ni cabut kan? Kulit kau tarik entah ya. Kalau nak masak ni, kau tarikkan kulit tomato tu. Bila tarik habis sekarang, kita hancurkan tomato ni. Lepas tu kita hancurkan tomato ni. Lepas ni Pak Murad nak buhkan dia punya bahan. Bawang putih sama halio di bawah ni. Bahan ni, ni dia. Pak Murad hancur macam tu. Tak ada blender-blender tu. Kena masuk macam tu kan. Masukkanlah kunyit serabut. Kunyit serabut. Cili serabut tu. Ni masuk jintan halus. Jintan kasar. Jintan kasar. Masuklah ketumbar. Ketumbar. Lada hitam. Lada hitam. Tadi dah masuk lada hitam ni, kita taruhlah air sikit. Tadi Pak Murad nak masukkan garam ni. Masukkanlah garam ni secukup rasa. Pak Haji naik motor pun secukup rasa. Perasa sedap pun cukup rasa. Dan Pak Murad nak masukkan lado putih. Pun cukup rasa. Tunggulah dia kering dulu. Ni dah melogak. Jadi Pak Murad nak masukkan santan. Santan je tak perlu banyak. Secawan ni pun cukup lah. Ni Pak Murad masukkan. Bila santan ni dah kering sekarang, dia ada kering, Pak Murad masukkan lagi satu barang. Nampak pun dah, nampak melogak ni. Pak Murad mau taruhkan cili yang berwarna-warni. Bermakna cili hijau dan cili merah yang dah dipotong. Ni dah. Pak Murad nak tutup api lah. Dia pun nak masak, Pak Murad tutup api lah. Sekarang Pak Murad tutup api. Guys, inilah hasilnya. Kari Karachi Pakistan. Mantap.